Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita kecak nikmat kehidupan hari ini. Kehidupan ini di dunia ini hanya sementara. Selepas ini kita akan mati, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehidupan kita adalah perancangan Allah. Allah atur dah kita setiap gerak-gerik kita, kelakuan kita, dan rezeki yang boleh kita, tapi kita dah using rezeki ni. Kita dah using aku kalau kita tidak usaha tak boleh. Sedangkan rezeki itu Allah dah atur. Jadi kita usaha sikit kadang-kadang boleh banyak, usaha banyak kadang-kadang tak ada. Itu rancangan Allah tak. Kadang-kadang tak boleh. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki tak. Ni tengok seperti buah ni dah. Buah ni saya tanam lama dah. Tengok je buah. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga tak. Tengok 3 butir 4 butir derek. Apa-apa buah. Yang panggil buah ke apa ni? Buah makisah lah. Ni comel untuk vitamin C. Kita makan dia, isi dia dalam sepungnya orange gitu. Sepungnya buah 5. Habis orang lah. Ini bunga dia ni. Bunga dia. Ni bunga. Bunga dia. Ini bunga baldu. Baldu. Ini hiasan dunia. Ini buah ke apa? Ini buah susu. Ini pokok di atas. Pokok ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kelebihan-kelebihan yang banyak di dunia dan di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah kurban sebagai bersyukur. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya.